Dia mesti tak berada. Hi, welcome back to my channel Zira Moon. Sekarang di kampung. So kita bawa balik kenduri. Daripada kenduri kakak saya punya kawan. Ni hari ni kita nak buat vlog. Okey dia. Hari ni kita nak video ni YouTube vlog untuk kita jalan-jalan sepanjang kita di Perak. So nanti saksikan ya. So sekarang ni kita nak pergi di mana guys? Kenduri Poci. Kita nak pergi Kenduri Poci. Ini kampung saya. Buka. Alah. Okay, ni kampung saya. Oh, Fairuz ah. So, ini sekolah lama saya. Kalau korang nak tahu, lah sekolah lama saya. So, kita kat kampung ni. Hai sikit. Driver. Hai sikit. Cima, hai sikit. Driver ni kuat. Ada orang bosan. Tak lisung lah. Ini adalah driver kita yang paling kurang ajar. Kalau korang nampak kereta Ativa Silver kat atas KL yang suka menyucuk-menyucuk tu, itu dia lah. Lepas tu dah tak buka tingkap. Dia buka tingkap, dia tunjuk muka dia. Dia tak berani pun nak angkat apa-apa, tapi dia tunjuk muka dia. Dia ingat dia gangster lah. Ini mak kita. Ini paling steady lah guys. Cakap hai, ni nama Cik kali. Hai. Asyik. Kita dengar ya ramai-ramai kita dengar. Kita kalau bicara ni orang lelaki kena kahwin 2-3. Okey sikit. Okay, hari ni hari kedua. Kita orang nak pergi Kenduri and naik Cameron Highland. Macam rasa orang sini memang kurang kabut sikit Kabut sikit. Mana? Nak pergi jalan-jalan. Tu takkan nak pergi jalan-jalan tu. Nak pergi Kenduri yang kedua. Hari yang kedua di kampung. Cuba tengok bibir Mun. Cuba tengok. Tebal. One hour later.
dah sampai. Nice. Hai guys, sekarang ni kita orang dekat Pasar Malam Cameron Highland. Gaby. Apa betul buat Gaby? Kita nak habiskan duit Acik. Yes. Mesti mana habiskan duit Acik. Kita nak beli telinga strawberry. Baru lepas tu beli baju strawberry. Kita pergi hari Ahad. So Ahad tak ada orang. So dah datang Ahad, okey? Dekat Cameron Highland. Awning. Jalan. Tu kita orang. Tengoklah ada orang beli apa tu. Nak beli apa, Dek? Imas tak kena nampak gelang jam mesti dia singgah. Ni Ayan. Isyat. Mana? Ni kau ni lupa. Lah. Beli apa ni? Dalam gelap warna. Tu G-Shock lah. Jalan cik. Kan dia beli topi. Ada beli topi? Topi apa lah? Ni Acik Mona. Aiskrim ni kat Ipoh ada. Tapi kamera lagi sedap. Sebab dia nak vibe and suasana tu penting, okey? Betul. Pasal baju tu, baju Japan tu dia kata dekat TikTok, dekat Shopee pun ada. Kata. Kau apa dah? Ada kat sini cakap hari tu. Shopee pun ada. TikTok. Ya ke? Ada. Tak apalah kita pergi Vietnam. So tunggu YouTube baru Vietnam. Nantikan. Kata-kata be. Rapat tarik itu. Ada sini angkat ni. Itu rapat. Orang pakai gelang lah. Beli juga. Ni vlog. Sejuk. Muka pakai macam tu. Bagaimana? Telinga. Oh, tak dengar. Bukan, dia tak separuh je. Macam scarf lah. Sepanjang je dekat jiran. Pening kepala sis. Buat ada Uno bu. Beli Uno bu. Mana Uno mana? Uno biasa je, tak payah nak plus. Tak ada. Alah kat jiran. Oh boleh. Alah tu Uno tu sikit. Ni kena depan. Bola. Weh tak boleh keluar weh. Tak boleh. Damn! Saya lah fotografer tadi. Tak. Sikit. Uno tu sikit. Uno Hot Wheel macam Uno Hot Wheel. Joget-joget sikit. Dunia sekarang milik berdua. Beli? Ya, ni. Ba, ni Papa Iro. Kali kan tak beli Lego tu. Ha? Tak beli Lego. Dah lambat dah ya, Syed nak jalan. 10 bu. Sekarang kita orang tengah cari Uno untuk main di homestay. Dah jumpa dah. Mesti cicak. 3 bungkus RM10. 3 bungkus 10, mari 3 bungkus 10. Okey, kita dah beli satu. Nak bagi dia pula duit. Kita dah pergi. RM5. Dah. Lagi tak boleh nak beli ni. Bu, tu RM20 je bu. Oh ni. A few moments later. Guys, tadi seronok sangat. Lepas tu terlok guys, kunci kat dalam. Mampu nak kita. Sekarang ni kita tak boleh nak tidur guys. Tidur luar. Boleh. Yasir, wala tuksir. Guys, morning. Hari ni hari kedua kita dekat Cameron Highland. So kita nak pergi mana Nay? Opah Strawberry. Kita nak pergi Opah Strawberry untuk breakfast dulu. So tema kita orang strawberry matcha. Ini ketua dia. Pregnant 3 bulan. Sama lagi buat.
bang. Najima. Mai. Oh, tak main phone kat mana ni? Oh, tak main phone. Kita dekat kedai Abang Strawberry. Sama yang minum nak ambil gambar. Kita ada gambar abang ni. Apa minum lychee? Siapa pula minum lychee pagi-pagi buta ni? Ais batu ni kenapa ni? Sekejap. Terima kasih. Ni soda strawberry. Ada lychee. Air ni mantap ah. Okay, so kita nak reveal air. Okay, minum. Sedap tak? Ni Ibu dah air apa? air teh-o strawberry. Strawberry uncle? Teh-o. Oh, sama. Sedap ya korang. So korang boleh datang. Abang strawberry. Ni kakak ada apa kakak? Bodoh ke? dia senyum je. Saya minum teh ais strawberry. Jima ada apa? Fresh strawberry. Enos? Soda lychee strawberry. Diorang kan pagi-pagi buta dah minum air. Ais tak tahulah. Ada air kampung. Ya, budak-budak tu air sama je. Dia ais strawberry biasa je. Sebab kakaknya orderkan. Dia nak cimat. Duit ibu kesian nak ibu tau. So kita guna satu kereta. Sebab jalan kat Cameron ni jam sangat. Kena guna satu kereta je. Ya betul. Mana saya? Budak-budak kat belakang ni. Betul. Diorang pakai baju sama sebab senang. Kalau hilang, senang nak cari. Betul tak? Berapa? Satu kereta je korang. Dia punya jam macam mana? Jam gila guys. Okay, kita dah sampai Dekat Kia Farm. Tapi hujan lah pula. Sejuk kan? Sejuk. Sejuk gila weh. Dia punya sejuk tu. Korang nak tahu sejuk ke tak? Korang tengok belakang kabus ke tak? Kabus. Sejuk memang sejuk gila. Kita beli keychain untuk 3.25 untuk kawan-kawan saya. Untuk kawan Kelantan. Yes. Ini untuk kawan-kawan MRT. Aduh, Melody tak ada lah. Kita abang goreng. Cik. Masih tengah bincang tak apa. Cik dah. Mana budak-budak tu? Man, kau beli apa Man? Ni gelang. Gelang. Berapa? Gelang juga. Gelang juga menyampah. Mana yang cantik ni? Okey lah, yang ni kat jalan nak, ni nak. Yang ni ataupun Lokso. Lokso ni tak ada Cameron Highland. Nice. Ni lah. Ni lah. Okey dah. Attendance. Kak.
pergi Ganu tu yang tak bibir ni. China mana buka dia? Buka helmet. Dia buka ni. Itu pasang. Pasang helmet. Pinggir ni. Pasang helmet. Buka helmet. Ni, bukalah helmet dia. Buka helmet. Aduh, kepala ketat. Inovasi. Satu. Dua. Dapat dua kicik. Berapa ringgit? Ah? Berapa ringgit? RM15. Mahal. Cindawan kudap-kudap. Sejam kita tengok. Lagu dia baku. Zoom. Dari banyak-banyak cindawan tau. Ayo nak bayar. Betul. Okay, ada pucuk. Ada cindawan. Ni, awak makan apa? Saya makan bayam goreng. Wow, sedap je. Kita makan bayam goreng. Lima masuk. Kita berada di seti fotograf. Tiga mak rempek ni. Tiga. Ni fotografer. Buat macam ayam, buat macam ayam. Buat style-style. Macam tu kau macam orang kampung. Cik, hai. Hai. Sabar. Buat vlog. Sekarang kita berada di Cameron Valenti. Kita naik bagi, okey? Ni apa? Jati ni. Nampak lah. Mana ni? Ni mak rempek. Kat Cameron tak kawan. Tahu tanya. Ada yang tengah berak. Cantik ni, elok lah cantik. Tiga. Benda duit aku. Goyang. Dia kena goyang macam tu. Dik, apa bukan goyang? Dia kena goyang macam tu. Sampai tekan. Satu, dua, tiga. Pilot. Saya nak best duduk depan. Ni ke? Wifi ke? Bukan. Kerja saya. Macam ni princess kan? Wow. Eventually.
Hi guys, morning. Hari ni hari ke-3. Tapi semua dah KO. Semua demam. Masalah saya. Kakak saya masih stay lagi. Kenapa dapat hitam? Nice. Nak pergi mana ni? Kita makan di KHM. So hari ni vlog pula hari ni hari ni ketiga. Tema kita orang warna nude. Ni putih lah, seorang pakai ni putih. Ini macam biasa lah orang. Hai guys, kita tengah makan. Tengah order-order. Tengok order-order. Nasi lemak ayam tu sambal sedap. Ni makan apa ni? Nasi lemak ayam rendang. Sedap. Sedap. 8/10 lagi sedap daripada abang. Sama. Sama. Rendang ayam. Mi kari sedap. Imam makan apa? Char kway teow sedap 10/10. Oh, bagus. Bagus.